mak mertua narsistik. Bila dia tak tahu batas dan sentiasa rasa dia tu betul. Okey, sekarang ni saya nak cerita pasal mak mertua narsistik. Kadang-kadang mak mertua ni bukan jenis jerit-jerit, marah-marah. Tapi cara dia masuk campur tu dan dia pandang rendah kepada menantu perempuan, dia boleh buat menantu tu hilang harga diri tau. Mak mertua yang narsistik ni bukan sekadar garang aja. Dia jenis tak tahu batas dan rasa semua kena ikut cakap dia. Pertama, dia orang suka masuk rumah menantu sesuka hati. Tak minta izin pun, tak ketuk pintu pun. Sebab bagi dia, ini rumah anak aku juga. Kedua, dia orang suka merendahkan menantu depan orang tau. Sindiran halus. Jadi, itulah dia makanan harian ni hari-hari. Dan dia selalu cakap, dulu anak aku, contohnya anak aku kurus dulu. Dia kahwin ni lain dan dia. Dulu dia tu darjah tinggi je, tapi tak kerti pun urus rumah tangga. Masuk dapur pun tak pandai. Kedua, diorang suka masuk campur dalam hal urusan anak tau. Dia tak suka kalau anak itu dengar cakap isteri. Semua keputusan keluarga mesti dapat restu dia dulu. Dan kamu sebagai isteri ni, isteri je dia cakap. Aku ni mak dia. Ketiga, dia akan menggunakan anak sebagai kawalan. Jadi kan membuatkan anak tu rasa macam bersalah kalau tak utamakan dia. Dia akan ugut secara emosi. Mak ni dah tak lama. Dia akan buat rasa macam play victim, sedih. Jadi kurang macam covert narsistik jugalah. Masalahnya orang lain nampak dia tu misali, ibu misali. Dan kesian menantu juga yang menangis diam-diam. Jadi korang kena pandai letakkan boundaries. Boundaries itu bukan tanda korang ajar, tapi tanda korang jaga diri dalam rumah tangga. Kalau perlukan bantuan, klik link bio dan dapatkan buku saya Buka Topeng Narsik. Klik link bio.